Pagi-pagi geng. Okey geng, pagi ni aku ada dekat KLIA A2 geng, nak mancing puyuh cadang dia. Tengok geng macam mana. Kalau puyuh dapat puyuh-puyuh yang besar tu, alhamdulillah rezeki. Tapi kalau dapat kecil-kecil tu dalam 3 jari ke, aku nak goreng geng balik ni. Dah lama tak makan puyuh goreng. Okey geng, yang mana baru singgah channel aku, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita tengok apa jadi pagi ni, apa cerita pagi ni geng. Okey, teruskan menonton. Okay, geng. Aku bawa umpan cengkerik geng pagi ni. Pakai umpan cengkerik RM2 ni aku beli. Habis umpan ni balik lah. Takut dia sini. Okey geng, hari ni aku pakai road Go to Ray geng, Go to Ray Red Fork 5.4 meter geng. Road ni pendek sikit sebab memang aku target main parit yang kecil-kecil ni. Parit-parit kecil ni bawa yang pendek pun cukup dah. Okay geng, kita try tu. Banyak tu boiling dia. Aku jumpa pot ni geng, ikan sepat pula dah. Ikan puyuh dia tak adalah besar geng, kecil je. Untuk goreng sedap ni. Mesti sedap ini. Try sini dulu geng. Harap adalah puyuh-puyuh yang besar-besar dia. Tarik dah geng. Kurang hajar betul. Jatuh-jatuh dia tarik dah. Alhamdulillah. Wih, besar. Boleh tahan saiz dia. Boleh tahan kan. Puyuh dia, alhamdulillah. Strike pertama pagi ni. Dia. Sini tak boleh masuk ni. Tapi main dekat parit-parit macam ni tak apa. Dia jangan parit yang depan tu. Kalau ikutkan parit-parit kecil ni, tak ada yang besar, kecil-kecil je. Tapi kalau biasa pergi yang belah-belah belakang, parit belah-belah belakang, belah-belah belakang tak apa. Dia tak bagi parit depan ni je. Belah belakang tu dia banyak lagi parit. Tak nak pula dia. Wish, aruan nak keli ni. Anak aruan geng. Nak aruan lepas balik lah. Dia tu. Wih, boleh tarik. Wang hajar. Tarik dah. Ini saya puyuh goreng geng. Saya puyuh nak goreng saiz ni lah. Memang sedap ni. Lagi geng, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi letak-letak dia ambil terus. Yang ni tak tahu. Naik pun. Alhamdulillah. Okay geng. Lagi geng, lagi. Lagi dan lagi. Cuba sini pula. Lubang sini pula. Banyak ni dia main. Cari puyuh goreng. Nak goreng puyuh ni. Tarik dah tu.
Alhamdulillah, strike lagi. Puyuh gorengan. Lenjut sekali je. Tarik sayap cengkerik kot. Okey. Ha. Dia tarik sayap cengkerik tu kot. Tenggelam. Tenggelam terus tarik. Ha. Dia tak bergerak pula dah. Oh, gaya dia panas ni, geng. Sekejap lagi. Panas sini kau kena pindah. Dia tarik macam tu ya, geng. Dia tarik sayap lah tu. Taruh dekat. Alhamdulillah, strike seterusnya. Ui, sedap goreng ni, geng. Besarlah sikit ni. Cuba sini pula. Masuk pot lain, geng. Oh. Oi. Cuba lagi, geng. Dapat dia tarik. Dia bawa lari buah pelepah ni, pandai dia. Lagi. Dapat pun. Okey lagi, geng. Cari lagi. Banyak lubang ni. Oh, tarik dah. Jatuh dia terus makan. Syok ni. Makan. Besar sikit. Lagi. Ambil. Ambil. Injut macam tu tak mau. Alamak. Dia pelepah sawit rupanya. Pelepah sawit, geng. Tarik ni. Okey. Semakin bergembira dia lepas aku tarik pelepah sawit tu. Tarik. Umpan jatuh, terus dia sambut, geng. Terus dia ambil. Tarik. Dekat. Dia tarik sayap. Naik pun. Tahu lah.
Goreng semua hari ni. Oh, besar ni. Alhamdulillah. Lagi, cari lagi. Ada tu geng. Besar kat sana pula. Ada tu, ada. Makan. Ha. Makan. Cengkerik dia besar geng. Ikan dia tak berapa nak besar. Ui. Pandai dia curi. Panas pula geng. Aku nak pindah duduk situ geng. Sekejap lagi. Pindah duduk situ geng. Kat depan tu. Senang sikit sini. Redup. Oh, semakin membesar ikannya. Semakin membesar geng. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lagi geng, letak lagi. Mana dia yang nak ambil umpan ni? Oh, dia usik dah. Laju dia usik. Ha, tenggelam. Naik pun. Try sini. Dia tak bergerak geng. Yang ni besar. Ini besar geng. Ini besar alhamdulillah. Ini geng, alhamdulillah. Tak besar geng, tapi banyak. Alhamdulillah. Balik ni, kita goreng. Okey geng, aku pun dah sampai dekat ujung parit ni. Ronda-ronda cari pot geng. Jadi macam korang tengok tadi lah, itu hasil untuk pagi ni geng. Jadi aku stop dulu, aku balik dulu. InsyaAllah nanti petang ke aku sambung balik mencari puyu-puyu dekat KLIA 2 ni. Okey, yang mana baru singgah dekat channel aku, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum.